So we need to keep this leg straight, but he'll be in a lot of pain when we do that. Selamat pagi semua. So kes kita hari ni is anak kambing yang patah kaki. Anak kambing ni lebih kurang 3 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan lah. Yes, correct. Padaku வச்சிருங்க, படுக்க வச்சு புடிங்க. So dia patah kaki belakang dia, peha dia di mana kata ni lutut dia basically patah bahagian ni. Dia tulang macam kita tulang ni kan, untuk dia bahagian ni lah, tapi dia patah area atas ni. Okay. So we need to keep this leg straight, but he'll be in a lot of pain when we do that. இது வந்து bandage வந்து from all the way at the top இங்க வரைக்கும் நம்ம மூடணும். Okay girl. Dia dah pakai plaster semua, tapi dia tak tutup penuh. Dia kena block joint bawah dengan joint atas. So kita potong dia punya plaster tu. Okay, excellent. This is very good. Lepas tu kita pakai plaster yang baru lah. Yang இது மேல தான் அந்த குச்சி உட்கார போகுது இப்போ பாருங்க. Block atas dan bawah pakai tang depressor macam kayu aiskrim tu. Tekan bagi dia straight tepi kanan, kiri kanan, depan belakang. I'll do one round with this first. Okay. Then we put the on top one. Lepas tu ikat pakai plaster atas tu lah. Saya sarankan dia untuk check untuk seminggu ni, tengok ada pembengkakan atau apa-apa, bulu jatuh ke, kematian sel ke apa. Itu jika dia terlalu ketat lah. Jap, jangan lupa jumpa kami di Maha Sedang. Saya pun ada tau. Bye. But what I always do is whenever I'm wrapping, I always check got one finger space or not. If God means, that means it's loose enough for my finger to go through, means blood will go through, no problem lah. Kalau terlalu ketat, I minta dia potong dan pakai yang baru. Ada keras air. Dia ada luka dekat punggung dia, berlaku hari sama yang patah kaki lah, sebab abang tu suspek dia kena langgar motor. So kita dah cuci belakang tu, buang kulit-kulit hitam dia, tekan apa pun nanah yang keluar. Cuci, lepas tu pakai spray lah untuk bagi dia pulih. Okey. Lepas tu kaki tu I bagi tahu dia akan at least ambil sebulan setengah hingga 2 bulan. And untuk tengok sama ada dah betul-betul dah pulih, dia akan mula letak berat atas kaki tu. So kita dah tahulah kaki tu dah pulih. So doktor, இதுக்கு அப்புறம் வந்து